Dia bangun. Dia bangun. Dia duduk. Dia duduk. Boleh. Dia duduk. Dia duduk. Motor. Tinggi lagi. Macam tu. Angle tak? Oh, sebab you tinggi Kalau Itu you cakap you letak ke bawah. Kau pakai baju warna apa dia? Kalau keluar tak berpeluh, pelik lah. Ni tak berpeluh tu kena pergi klinik hospital. Tengok tak? Ya. Penat tadi 10 round jogging. Peluh dah. Hashtag asasi. Kita nak straight ke kita nak pergi dekat food fest? Kan tujuan apa? The food fest tak? Nak pergi ke? Kita kan datang nak jalan. Nak makan. Cik diet. Boleh tak? Boleh. Bismillah. Jadi Saya tadi. Saja. Sebab dia pusing kiri tadi kan. Dia straight dah masuk sini lah. Tapi nasib baik ada parking yang banyak Tapi banyak juga kereta tu. Boleh lah. Sebenarnya tujuan kita pergi Tasik Siti Wangsa ni nak pergi food fest. Kebetulan. Tak, memang ada food fest. Tahu tak? Itulah tujuan dia. Ya. Makan-makan ni. You are grounding. Banyak gurau kata. You nak grounding tak? Nanti mami pasang tikar kat tepi-tepi tu kan. Tapi dia kenyang ni. Kenyang ke? Kenyang lah. Dia tak kenyang. Allah. Nak ni ke? Kita rapik kat sini. Sekarang ke? Boleh? Kata nak pusing. Ya. Kat mana ni? Kat mana ni? Agas. Oh, tu lah tadi. Tengok dia buat apa. Kepala mami ada agas. Yang tu bang. Tu. Yang tu. Betul. Sekejap je nak grounding you lah. Kan? Grounding you lah tu. Apa tu?
pijak, bagi dia pijak. Boleh. Dia buat apa tau? Ikan mami. Sini. Cing. Cak. Cik. Cak. Cik. Cak. Cik. Cak. Cik. Cak. Cik. Cak. Oh. Apa tu? Tak ada lip pun. Yang brown ni tak ada lip pun. Straight, lepas tu kita patah balik tempat tadi kan, nak balik lah. Balik lah. Sebab nak Hujan lah. hujan. Korang tengok nampak tak? Situ dia. Tahu dia. So sebab Kan? betul. Sebab hujan kita nak balik dah. Ya. Boleh. So video kali ini tak panjang. Tengok Cik Iwa. Macam mana Cik Iwa? Okey ke? Okey. Dah grounding tadi. Tangan pun tak basuh. Cik, air ada kan dalam kereta? Ni dah buang. Ada kot kat tempat air, belah air kan?
kena bangun. Kena balik. Ingat tak? Kalau you kan pernah yang waktu pagi-pagi kan mesti ada macam bunyi burung. Macam tu. Yang kata yang pagi. Yang tu kan? Oh, rumah Tok Wan bunyi. Rumah Tok Wan bunyi kan? Kampung kan? Ke taman tak bunyi sangat ah. Kat taman. Mobil mah bodoh. Bodoh mah. Kat kampung yang bunyi lah. Sangat nak Kau dah tengok tak cerita Inspector Gadget? Yang real life ke? Tak, yang real life pun kartun satu kartun. Kenapa dia push? Bateri sudah merah. Main bawa je macam dia. Cai. Tapi tak apa. Ngantuk dah Ayuah tu. So kali ni tamat di sini lah kot. Kan rasanya. Video pendek je kali ni. Sebab ingatkan nak tangkap gambar yang dekat tu. Nak pusing jauh lagi. Ingatkan nak pusing jauh mana tu. Asal sembang tak? Oh. Ingatkan nak buat video. Ya, Ingatkan nak jalan jauh lagi. Ya. Lepas tu hujan pula, tak boleh nak pusing. Tidak memang nak pusing. Mengizinkan. Setelah next time maybe. Tapi boleh katalah almost setiap kali kita pergi sini Mesti hujan tak? mesti nak sama nak hujan, start hujan, habis hujan. Macam tu lah. Betul. Tapi memang cuaca dekat Tasik pula. Tasik. Tasik dia bangsa jadi. Tapi kan bukan dah peralihan monsun ke? Tak lah. Sebab sekarang bulan 5 kan? Bulan 5 maybe nak ke summer kot. Bau perfume macam familiar. Yang orang Okay. Kita dah habis aktiviti untuk hari ni dekat Tasik Titiwangsa. Sebab nak hujan pun. Itulah. Dah hujan pun. Tidak nak jalan lagi jauh ke sana lagi kan? Tu lah. Tempat yang ada yang playground yang budak-budak tu kan? Tak buat apa lah. So kita balik je lah. Maybe next time you dah besar sikit naik basikal. Kita nampak basikal yang baby tu kan? Yang ada letak baby kat depan tu. Kalau nak try pun sekejap lah. Itulah sebab bawa stroller tadi. So macam Alah. nak kena patah balik lah. Letak stroller kan. Lepas patah balik sana ambil basikal kan. So begitulah. So Yua pun dah mengantuk sebab dia tak tidur. Tadi sekejap je dia tidur. Pukul 11 je. So dia tidur. Yua, say bye. Bye-bye. Bye to camera. Bye-bye. Sana. Ni. Jangan dia tunjuk. Ni. Sayang. Say mami. Oh, sayang. Pandai. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.